إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan, Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Nama saya Nur Syahira dan saya daripada Putrajaya je. Masya Allah. Jadi adakah masih belajar, sudah bekerja atau macam mana? Saya masih belajar dan insya-Allah bulan 1 ni saya akan berangkat ke Jepun untuk meneruskan pelajaran saya. Subhanallah, ke Jepun tu dan bidang apa tu? Civil Engineering, khususnya environmental. Masya Allah. Muda-muda dah sertai program khas Ramadan. Jarang kita nampak anak muda ni. Macam mana tahu program ni? Sebenarnya mak saya yang ajak. Lepas tu saya pun macam bolehlah sebab bulan puasa ni pun saya tak ada buat apa-apa. Sebulan tak ada buat apa-apa kan. So lebih baik saya ikut je mak saya. At least adalah sedikit bekalan before saya pergi ke Jepun selama 5 tahun tu. Masya Allah, subhanallah, terkejut saya. Nak pergi Jepun tu, Masya Allah. Jadi sepanjang berada di sini, program khas Ramadan ni, pastinya Ramadan kali ni berbeza dengan Ramadan sebelum ni kan? Betul, saya setuju sangat. Jadi mungkin boleh kongsikan perasaan tu dengan kawan-kawan kita. Lagi-lagi anak-anak muda yang tak pernah. Sebab kita tengok kebanyakan kat sini yang dah berumur. Jarang tengok muka muda ni. Jadi mungkin boleh kongsikan perasaan. Before saya dekat sekolah ke ataupun dekat di college before ni, memang saya sibuk dengan urusan dunia. Saya belajar je sebab yelah saya kena dapat markah yang bagus. Lepas tu waktu bulan puasa pun saya mostly banyak belajar. Kalau beribadah pun tarawih, witir tu je. Tapi kali ni bila saya join program ni, lepas tu dengan sokongan mak saya juga, lama-lama iman saya pun makin macam, saya pun lebih memahami lah Islam ni. Lepas saya pun macam sedar lah yang sebenarnya pentingnya ibadah, belajar Al-Quran ni dalam Islam sebenarnya. Bukannya sekadar beribadah tak faham apa-apa, tapi kita kenalah mendalami betul-betul apa yang nak disampaikan dalam Al-Quran tu. Masya Allah. Ada rasa terpaksa tak? Ikut serta tu. Awal-awal tu mestilah ada kan. Kita pun muda kan. Mesti rasa macam pagi sampai tengah hari kan. Lama juga, tapi bila dah join first day tu, dengar tu macam menarik pula. Saya pun suka. Lepas tu saya dah hari ke-4 ni pun saya macam masih excited lah. Kadang-kadang tu adalah tertidur sikit. Tapi benda tu normal. Kita bangunkan diri, kita disiplinkan diri. Dalam belajar ni, dia bukan sekadar ada motivasi, kena disiplin dalam belajar. Lagi-lagi dalam ilmu yang daripada Allah, ilmu yang sangat bermakna ni. Rasa-rasa program ni ada keistimewaan dia sendiri tak? Mungkin boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat kita yang belum rasa kemanisan ni. Ni nampak macam dah rasa dah manis tu. Betul-betul. Okay, mungkin boleh kongsikan supaya lebih ramai lagi yang tertarik untuk sertai. Bagi pendapat saya lah, bila join ni, dia punya perbezaan dengan join ceramah-ceramah biasa. Program macam ni dia lebih macam betul-betul tunjuk apa yang dalam Quran. Memang kita akan faham betul-betul apa yang ada dalam Quran tu. Bukannya benda yang biasa yang kita selalu dengar dekat luar macam, oh kalau baca doa ni dapat jadi kaya ke, macam kalau amalkan benda ni macam ni macam tu. Tapi dalam program ni tak, dia betul-betul explainkan kenapa Allah buat macam ni, kenapa Rasulullah buat macam ni. So benda tu macam berbeza lah dengan ceramah-ceramah di luar sana yang kita selalu dengar. So dia macam bagi saya rasa macam, oh Islam ni sebenarnya macam ni. Dia buat saya faham Islam dengan pandangannya berbeza. Masya Allah. Jadi adakah program ni memberi kesan dalam diri, dalam kehidupan kita? Kongsikan kesan tu apa? Apa perasaan ke masa? Boleh kongsikan kesan tersebut dalam kehidupan? Kesannya saya macam bila saya solat sekarang, saya macam makin mendalami lah apa yang saya baca tu. Saya bukannya macam solat, baca, habis. Tak, saya betul-betul menghayati apa yang saya baca dalam solat tu. Lepas tu saya pun macam, kalau nak buat apa-apa yang macam saya contoh scroll handphone. Kita anak muda kan, suka tengok TikTok semua tu kan. So macam tu pun kadang-kadang bila terdengar balik apa yang ustaz cakap before tu, jangan busykan diri dengan hal dunia. Saya macam, alah saya tengok kat TikTok ni macam tak elok. Saya pun stop, pasal letak tepi. Saya cuba buka Al-Quran pula, macam tu lah. Itulah kesannya kat saya sebagai anak muda yang senang distracted ni. Macam tu lah.
Masya Allah. Yang dengar ni sepatutnya kita menggalakkan anak-anak muda kita. Lebih ramai lagi anak muda sertai program khas Ramadan. Kita boleh dengar sendiri. Betul, setuju. Daripada hati ni, Masya Allah. Mungkin boleh kongsikan harapan. Harapan untuk Ramadan ke harapan? Okey, harapan saya haraplah apa yang saya dapat belajar sepanjang 1 bulan ni, dia akan jadi bekalan yang cukup dan kekal yang saya dapat. Bukan sekadar belajar je tapi saya dapat amalkan. Lepas tu, bukan kat Malaysia je ni, saya bawa pergi Jepun 5 tahun tu pun, kan kat situ pun ramai, tak ramai komuniti Islam kan. So saya punya harapan, saya harap saya boleh share pula dengan komuniti-komuniti Islam dekat Jepun ataupun mungkin yang bukan Muslim dan saya boleh menarik dia orang pula. So dengan ilmu ni lah sangatlah penting supaya orang-orang bukan saya je, untuk orang sekeliling saya juga kat Jepun nanti. Dan di Malaysia bila saya pulang balik pun boleh juga guna sampai saya matilah. Amin ya rabbal alamin. Besar impak program ni, Masya Allah. Besar azam tu, subhanallah. Moga-moga Allah kabulkan, moga-moga Allah permudahkan, insya-Allah. Mungkin boleh kongsi daripada hati sendiri. Akhir kalam. Daripada hati sendiri. Mungkin kepada sahabat-sahabat di luar sana, masyarakat di luar sana. Kongsikan. Saya rasalah, saya harap yang mendengar ni pun terbuka hati untuk join. Kalau bukan program ni pun program-program yang samalah juga, yang betul-betul menyentuh tentang Al-Quran ni, bukan sekadar macam biasalah. Kita betul-betul faham dalam ibadah kita dan macam itulah kita betul-betul menghayati agama kita. Itulah. Masya-Allah. Moga dipermudahkan urusan pergi ke Jepun, insya-Allah. Terima kasih. Masya-Allah. Moga-moga Al-Quran ni terus menjadi pendamping kita. Betul. Dan Allah terus memilih kita menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sabda Nabi SAW, mafhumnya siapa kalian, antara yang terbaik sekali antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya-Allah. Bidang yang luar pengajian Islam tetapi dah berminat dengan Al-Quran dan insya-Allah akan disebarkan lagi. Masya-Allah. Insya-Allah. Ada akhir kalam lagi? Saya rasa itu saya juga. Sebab macam nak cakap tak ada. Masya-Allah. Terima kasih banyak. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Insya-Allah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan, Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.